Macam geram, lepas tu nak marah dekat si budak malam tu. Tapi tak boleh juga, aku alihkan je. Sebab bila dia makan tu, dia makin ke depan, jadi kepala Fluffy tertolak ke belakang. Termasuk juga dengan Smokey. Geram lah budak ni. Nak makan pun punyalah mendominasi. Tak nak tahan sangat nafsu ke makanan tu. Padahal dekat bahagian bawah dagu tidak ada makanan, tapi dia nak juga makan ke depan. Aku takkan geram untuk kali pertama asal-asal tengok je. Sebab asalnya daripada sini, lepas tu dia tak nak makan dekat sini kono-kononnya. Tak tahulah kenapa mungkin mangkuk tu rendah. Lepas tu dia pergilah makan dekat mangkuk mak angkat dia, si Smokey, dekat bahagian sebelah tu. Lepas daripada situ dia pergi ke sana. Lepas kepada ke situ dia ke sana. Tak tahu apa yang dicari ni. Padahal menu yang dihidangkan tu adalah sama aja dengan pinggan yang dekat bawah tu. Dia pergi makan sebab pula dekat sini kena cari-cari apa tak tahu. Padahal yang dimakannya sama aja, tang ke kiri, tang ke kanan. Lepas tu dia pupah posisi. Kan mak kita ni tengok makan macam gini, dia cakap dah banyak dah laki. Tapi kucing ni memang macam begitu. Makanlah banyak-banyak celah mana pun memang confirm si budak malam ni kalau dah besar nanti akan banyak laki-lakinya. Kenapa aku cakap makan macam gitu dengan ekor berpusing-pusingnya sampai nampak untutnya? Biasanya kucing kalau ekor pusing-pusing ataupun ekor kontut ni memang akan banyak laki-laki yang tergoda. Tak tahulah nak cakap macam mana, tapi macam tu lah realitinya. Sebelum ni pun masa aku duduk rumah lama aku, dikatakan dekat rumah lama aku tu, kucing pertama aku masa aku kecil dulu, aku panggil dia ibu. Sebab kenapa aku letak nama ibu? Sebab dia selalu beranak. Setiap masa dia akan menjadi ibu yang bertauliah dan juga selalu menyayangi anak-anaknya. Tapi anak-anaknya tak pernah pun bertahan sebab lepas dia beranak dia pun tinggal. Masa kecil-kecil dulu aku tak adalah awareness pasal nak kena memandulkan kucing betina. Mungkin sebab tu lah mandulkan kucing betina ni tidak jatuh haram. Sebab kucing ni bukan dia nak menjaga keturunan dia pun. Lagipun hari tu pun ada yang komen dekat aku cakap aku kejam sebab aku mandulkan kucing. Lepas tu kesian dekat kucing nak jaga anak dan juga keturunan dia. Masalahnya sekarang ni kucing kalau dalam setahun 3 kali beranak. 3-4 kali beranak pun belum tentu dia ingat buka anak dia. Silap hari bulan nanti dia mengukit pun sekali dengan anak dia sekali. Lepas tu tiba-tiba pula keturunan pula ketahanan dan kekebalan body jadi rendah. Lepas tu cepat pula lah tewasnya. Jadi aku tak tahulah macam mana boleh difikirkannya tentang keturunan dan juga rasa macam kesian sebab kucing tu tak dapat rasa nak ada anak. Sebab kucing ni kalau biasanya kucing aku ni aku biargi je bunting untuk kali pertama. Tapi kalau dah bunting banyak kali macam potnik dah 5 kali dengan vanila, oro, oatmeal, punya main marah sekarang. Padahal tu anaknya, tapi sekarang ni berjumpa pun tak boleh. Makanan yang aku tengah hidang ni bukan nak bagi dekat dorang je, tapi aku letak tu dada ayam. Lepas dada ayam tu aku letak chew yang ni pula dah curi dah dada ayam aku ni. Padahal dah kenyang makan 2 mangkuk pinggan. Masalahnya dia gigit-gigit seketul-ketul macam tu, bukannya boleh habiskan semua. Lepas tu aku letak ni, aku hancur-hancurkan nak bagi dekat si budak samba yang derhaka tu. Dah sekarang ni nak asyik nak mengawan lagi, tak ke mana-mana hilangnya. 2, 3, 4 hari baru balik. Tak tahulah dia jumpa ke tak jantan yang dia nak tu. Setakat ni aku rasa yang jumpa jantan-jantan yang betul-betul ada ni pun samba ni selalu dipala dan tolaknya. Samba ni pandai tau, bila dia lapar dia akan masuk dalam sangkar yang dah dibuka. Padahal ni bukan ruang dia, dah dia nak makan sangat aku pun letaklah macam gini. Kesian lah pula kan, mesti lapar dan nak pergi ke sana ke sini tak ada makanan. Dalam kalangan majikan-majikan aku dia paling tak bijak lah kalau dia keluar. Memang lambat sekali balik. Kalau kucing yang lain dah keluar malam-malam, tiba-tiba tengah-tengah pagi lompat masuk dalam bilik aku mengiau-ngiau tindih atas badan aku sebab dia lapar. Tapi samba ni kental betul hatinya, lebihkan kepada nak cari jodoh daripada nak cari makan, nak isi perut. Lepas tu tengok ni dah lapar sangat, makan sambil duduk macam gini pun jadi. Memanglah makan sambil duduk tu bagus, tapi masuk ke makanan tu betul-betul dalam perut. Nampak kepada keadaan makan tu macam tak berapa selesa. Aku apa lagi, kita kan bibik yang baik, nak bantulah tolak sikit talak. Lepas tu kita macam alah susah sangat nak betulkan posisi. Dah tolak macam gitu pun tak reti nak bangun. Lepas tu aku apa lagi, pergilah ambil pinggan dia, tarik ke depan. Lepas tu kita betulkan kedudukan dia, bagi dia duduk betul-betul dulu, barulah bagi dia makan betul-betul. Makan pun terayu, tak nak bangun, duduk je macam gini. Kucing ni yang pernah aku dengar daripada vet sebelum ni, dia cakap kalau tengah dalam nafsu nak mengawan tu better jangan mandulkan lagi, sebab nanti bila mandulkan akan ada komplikasi bleeding yang berlebihan, nanti akan ada charge untuk ubat dia. Jadi better bagi dia reda dulu, kasih-kasih dia puas hati, jumpa apa yang dia nak, baru pergi proceed untuk mandulkan dia nanti. Letaklah macam mana suplemen pun confirm akan licin. Padahal ada suplemen yang tidak disukai, tapi sebab aku dah letak dah topos-topos apa semua, memang licin. Kat sini lambat sikit, dekat sini pun dah habis dah, sana pun dah habis. Lepas tu dekat bahagian ujung sana pun dah licin. Seronok dengan cerita nak belikan suplemen yang macam aku bagi dekat kucing aku, termasuk dengan lauk pauk yang aku campurkan tu, boleh tekan dekat beg kuning.